Saudara, malam ini kita sungguh bertuah kerana dapat bersama-sama dengan Al-Ustaz Muhammad Kalam Mazad Abdul Rahman. Beliau juga merupakan OKU cacat penglihatan dan sekarang berkhidmat sebagai pegawai hal ehwal Islam di bahagian dakwah Cakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pendengar-pendengar Salam FM, nama saya Muhammad Kalam Mazad Abdul Rahman. Saya ditakdirkan Allah SWT cacat penglihatan. Dan saya mengalami kurangan ini bukanlah daripada kecil, tapi semasa saya berusia 21 tahun sebab saya terlibat dalam satu kemalangan jalan raya. Ditakdirkan saya cacat penglihatan, hilang panca indera mata, kedua-dua mata saya sekali. Tapi bagi saya, kecacatan yang saya alami ini bukanlah satu kekurangan, bukanlah satu perkara yang boleh menyebabkan saya merendah diri. Saya menyisihkan diri daripada kehidupan sedang kita lalui hari ini. Tetapi kalau boleh, saya nak jadikan kekurangan ni satu perkara yang orang normal ataupun orang yang sempurna ni melihatnya sebagai satu semangat buat dia orang juga. Saya, alhamdulillah lah, saya tempuhi perkara ni dengan hati yang cekal, insya-Allah, sebab yang saya pegang adalah firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu sehinggalah dia mengubah nasib mereka sendiri. Melalui ayat ini, melalui maksud firman Allah ini telah memberi satu kekuatan, kepada sahabat-sahabat yang lain. Janganlah fikir kekurangan kita ni sebagai satu kelemahan. Malah kita kena cari satu solution ataupun satu jalan ataupun satu penawar yang boleh membuat kita berdikari ataupun boleh kita berdiri sendiri tanpa perlu bantuan daripada orang lain. Maksud saya bantuan 24 jam lah. Jadi kita boleh ada masanya, ada benda perkaranya yang kita boleh buat sendiri. Kita boleh berdikari. Kita boleh melakukannya dengan kemahiran yang kita ada. Itulah sebabnya walau apapun yang berlaku, walau apapun yang kita tempuhi, kita kenang balik, renung balik asar ataupun kesan didikan Rasulullah SAW yang telah Rasulullah didik pada para sahabat baginda. Yang mana Rasulullah telah mengingatkan pada sahabat-sahabat bahawa dalam kehidupan kita sehari-hari kita ni, ilmu adalah segala-galanya. Ada yang mana saya ingat saya asar ataupun kesan didikan Rasulullah tu, sahabat ada yang nyatakan, kalau kamu nak dunia dengan ilmu, kalau kamu nak akhirat juga dengan ilmu, malah kalau kamu nak kedua-duanya sekalipun juga dengan ilmu. Jadi ringkasnya, ilmu adalah mengatasi segala-galanya. Kita perlu punya ilmu, kita perlu kemahiran dalam pelbagai bidang yang boleh kita ceburi. Kita jangan lupa juga, kita perlu ada kemahiran dalam komunikasi. Dalam kita nak berbicara dengan orang, nak bercakap dengan orang pun, kita kena ada kaedah yang perlu kita gunakan agar kita disenangi oleh masyarakat awam, masyarakat ramai. Jangan kita buat hal kita saja, jangan kita hanya mikirkan tentang apa yang kita perlu. Kita fikir juga tentang apa yang kita boleh sumbangkan pada orang ramai, apa yang kita boleh sumbangkan pada masyarakat setempat lah. Yang paling utamanya, kita jangan duduk seorang-seorang, kita masuk dalam masyarakat. Contohnya bagi yang beragama Islam, Muslim, cubalah join pergi ke surau ataupun ke masjid untuk solat berjemaah. Bila kita berjemaah tu, banyak faedah yang kita boleh dapat. Malah mungkin ada information ataupun berita-berita yang perlu buat kita. Baru ada sahabat saya seorang dari mualaf juga bertugas di Jakim, memberitahu saya satu hadis Rasulullah SAW yang mana hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi, yang mana maksud hadis tersebut Rasulullah SAW ada bersabda yang mana Rasulullah kata, Allah berfirman, mana-mana hamba-Ku yang aku tarik dua nikmat daripadanya, yang mana dua nikmat tu amat diperlukan dalam kehidupan dia, tapi dia rasa redha dan pasrah dengan kehilangan nikmat tu, syurga adalah balasan bagi orang tersebut. Jadi jelas kita bersandarkan pada hadis Rasulullah SAW yang mana yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Nampak jelas lah bagi mereka yang cacat penglihatan ni, yang mana maksud dua nikmat tu adalah kedua biji mata ni, bila kita ni adalah telah dijanjikan syurga oleh Allah SWT. Yang pentingnya kita pasrah, kita redha atas apa kekurangan yang telah Allah tentukan buat kita. Waktu kita tak nampak ni sebenarnya adalah satu nikmat ataupun satu kurniaan daripada Allah untuk memelihara kita. Dan kalau ikut hadis tu, Allah nak kurniakan kita syurga
syurga dia ya tuan-tuan. Syurga Allah ni cukup mahal. Semua umat, semua manusia yang dapat masuk syurga Allah adalah atas rahmat dia. Bukan atas amal ibadat yang dilakukan di dunia ini. Atas rahmat Allah tuan-tuan. Sepatutnya kita bersyukur. Dan kita teruskan kehidupan kita sebagaimana biasa. Dan kita kalau boleh kita cubalah beri sesuatu input ataupun satu sumbangan kita pada masyarakat agar masyarakat lihat kita boleh berdikari, kita boleh buat kerja sendiri, kita boleh bergerak sendiri sebagai satu semangat buat diorang. Jadikan kita ni sebagai contoh teladan buat diorang. Nama saya Ahmad Yusrimi Syamudin. Umur saya 15 tahun. Basic, orang cakap basic tu tak ada lah. Tapi macam saya kira lebih kurang kosong lah juga. Kalau tak nak setting screen saver macam tu, benda-benda biasa, benda-benda tengok internet tu ada lah. Kalau nak format komputer memang saya kosong macam tu. Banyak benda tu. Kalau tak, saya takkan nak dapat format komputer saya yang bermasalah macam ni. Ya, kalau sebab saya pun 15 tahun. Kalau anda semua dalam 20, 21 belajar kolej, takkan tak boleh buat. Saya boleh buat. Okey, 150 saya rasa tak rugi. Lepas tu 150 tu saya rasa berpatutan. Keuntungan saya beri panduan ni, macam saya boleh buat sendiri. Mungkin bila dia hantar kedai, mungkin dalam 3-4 hari kita akan kena tunggu. Takkan dapat cepat sebab ni saya tahu macam mana nak format. Bila dia minta tolong saya rasa dalam 2-3 jam saya akan buat benda tu siap. Lepas tu dia boleh buat sambung kerja dia yang tadi terbengkalai tadi sebab masalah komputer dia. Okay, dengan cara tu saya dapat cari kelebihan back pocket orang cakap. Okay, macam saya rasa panduan ni 90-10 lah.